3 daripada 4 anak bekas Menteri Kewangan, Allahyarham Tun Daim Zainuddin yang sedang dikesan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berada di luar negara. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Syakban berkata, berdasarkan rekod, ketiga-tiga mereka dikesan keluar dari Malaysia pada hujung Januari dan awal bulan ini. Ya, saya sahkan mereka sudah pun keluar dari Malaysia kecuali seorang yang buat masa ini tiada rekod pergerakan keluar dari negara. Lokasi keberadaan mereka tidak dapat didedahkan memandangkan siasatan dijalankan oleh SPRM, katanya ketika dihubungi pada Sabtu. Beliau berkata, Jabatan Imigresen Malaysia akan menyalurkan maklumat diperlukan oleh SPRM berdasarkan rekod jabatan. Pada Jumaat, dalam satu kenyataan SPRM memaklumkan sedang mengesan 4 anak Daim bagi membantu siasatan di bawah Akta SPRM 2009. Mereka ialah Asnida yang mempunyai alamat terakhir di nombor 6, Lot 545, Lorong Pelangi Pagi di Country Heights, Kajang serta Mat Wiradani dengan alamat terakhir di nombor 333, Jalan Kolam Ai, Taman Melawati, Ulu Klang, Kuala Lumpur. Dua lagi individu ialah Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin yang mempunyai alamat terakhir di nombor 6, Persiaran Bukit Tunku, Kuala Lumpur.